Pernah tak dengar tentang 3 kategori gold bar? Antara variasi old bar ada 3 saiz. Gold bar kecil 5 gram. Gold bar sederhana besar 50 gram. Gold bar besar 250 gram. Walaupun ketiga-tiga gold bar ni sama dari segi ketulenan, tapi keuntungan dalam simpanan berbeza. Kenapa saya kata macam tu? Pertama, dari sudut spread value. Gold bar 5 gram, spread value 9%. Gold bar 50 gram, spread value 7.5%. Gold bar 250 gram, spread value 6%. Lebih rendah spread value, lebih menguntungkan bila jual semula kepada public gold. Ibarat macam beli barang borong, beli banyak, harga per unit lebih murah. Kedua, dari sudut gold premium. Gold premium ni kos upah untuk setiap gold bar. Gold bar 5 gram, premium RM10. Kalau kita kumpul 50 keping, 5 gram untuk cukupkan 250 gram, kos premium dah jadi RM500. Tapi kalau kita beli satu keping 250 gram, kos premium cuma RM100. Jadi dari segi kos premium, gold bar besar lebih berbaloi. Kesimpulannya, gold bar yang lebih besar memberikan keuntungan lebih tinggi berbanding gold bar kecil. Tapi jangan lupa tengok matlamat simpanan emas anda. Tak semua matlamat memerlukan gold bar besar. Contohnya, untuk pendidikan anak-anak atau simpanan persaraan, gold bar kecil lebih sesuai sebab lebih mudah nak cairkan bila perlukan tunai. Tapi kalau matlamat anda nak buat pembayaran sekaligus, contohnya nak beli tanah atau kereta secara tunai, gold bar besar lebih sesuai sebab lebih menguntungkan. Jadi sebelum buat keputusan, jelas dulu apa tujuan simpanan emas anda. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Bagi yang nak mula menabung emas bersama Public Gold, boleh rujuk pinned video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold. Saya akan bimbing anda cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik. Dulu ragu, kini tahu. Jom simpan emas.